Hari ni aku tolong wife aku set up stall untuk bisnes tahu dia. Stall ni agak kecil, boleh tengok ruang dia agak kecil. So kita orang perlukan tempat untuk kita orang letak barang. Macam packaging, paper, brown paper and so on lah. Alatan-alatan. Untuk mengurangkan space, kita orang guna kompartmen yang ini. Kenapa kita orang pilih yang ini? Supaya satu, dia orang boleh stack bertingkat. So ruang agak jimat. Lepas tu dia ada roda, kita boleh tarik, kita boleh tolak. Dan dia boleh masukkan juga dekat bawah tabletop ni. So apa yang best benda ni, bila kita nak keluarkan barang, dia tak perlu buka daripada atas. Dia perlu buka daripada depan je. So kita boleh keluarkan barang anytime tanpa perlu turunkan whatever dekat atas dia lah. Tapi best part dia adalah dia menjimatkan ruang. Itu yang paling penting. So kalau korang nak dapatkan benda ni, untuk mungkin tempat korang bilik ke atau korang berniaga dekat tempat yang kecil, korang perlu tempat letak barang, aku recommend benda ni sebab dia quite cheap dan agak solid.